Saya sebagai Presiden Berjasa mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri, pengerusi PN. Di masa yang sama, saya suka memberikan pandangan. Saya mengharapkan Datuk Seri membawa PN ini sebagai wajah penyatuan dengan membesarkan saiz PN itu sendiri. Bagi saya, inilah masa dia. Tanpa ragu-ragu, tanpa bimbang, Datuk Seri pelawalah semua parti Melayu kecil, besar, parti-parti yang bukan Melayu untuk bersama dengan PN. Yang penting ialah dalam gabung itu, ianya suatu kumpulan parti-parti yang mampu menerajui negara. Teras dia ialah muncul sebagai satu gabungan yang membawa agenda penyatuan Melayu sebagai bangsa tonggak di negara kita. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, Datuk Seri terus memperkukuhkan PN itu sendiri. Sehingga seluruh rakyat Malaysia yang layak mengundi yakin yang sangat tinggi kepada PN. Tidak ada pilihan lain pada PRU 16 itu nanti ialah PN mesti menjadi kerajaan dan mampu menyingkirkan DAP daripada kerusi parlimen. Dan yang ketiganya, Datuk Seri, saya mengharapkan juga Datuk Seri merangka satu strategi bersama dengan rakan-rakan parti dalam PN itu sendiri. Strategi ini ialah satu lawan satu apabila sampainya PRU 16. Walaupun dalam PN itu nanti banyak gabungan-gabungan parti-parti, tapi pastikan satu lawan satu. Supaya saya yakin dengan satu lawan satu inilah satu menu yang sangat penting untuk dilaksanakan pada PRU 16. Saya yakin dan percaya PN akan dapat kemenangan yang besar, berjaya mengembalikan kuasa dominasi orang Melayu sehingga 2/3 parlimen itu akan dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Melayu yang mana bangsa Melayu, bangsa tonggak, bangsa majoriti, yang mana orang Melayu ini adalah orang yang beragama Islam. Bangsa Melayu lah yang mampu memayungi bangsa-bangsa yang lain. Mana-mana yang minoriti apabila memimpin majoriti, negara itu akan hancur. Tetapi apabila majoriti memimpin minoriti, negara itu maju dan terus maju di masa-masa akan datang. PRU 16 saya mengharapkan adalah milik Perikatan Nasional.